Kes kematian remaja Allahyarham Zara Khairina Mahathir kini memasuki fasa penting apabila prosiding inkuest di Mahkamah Coroner masih berlangsung tanpa keputusan muktamad. Sehingga pertengahan April ini, inkuest telah mendengar lebih 70 orang saksi, merangkumi pegawai penyiasat, pakar forensik, serta pakar analisis digital. Siasatan kini bukan sahaja tertumpu kepada hasil bedah siasat fizikal, malah turut merangkumi penilaian emosi dan psikologi mangsa sebelum kejadian. Seorang pakar psikiatri forensik turut menyatakan bahawa autopsi psikologi menunjukkan kemungkinan kematian akibat bunuh diri, namun ia masih belum muktamad. Dalam perkembangan lain, Ibu Zara telah menyatakan hasrat untuk memanggil 6 orang saksi pakar, merangkumi bidang forensik, psikologi, dan analisis teknikal, bagi menilai semula dapatan sedia ada. Dengan prosiding yang masih diteruskan, perhatian kini tertumpu kepada pertembungan pandangan antara pakar-pakar yang terlibat. Perbezaan analisis ini berpotensi menjadi faktor utama dalam membantu mahkamah merumuskan punca sebenar kematian. Kes ini masih terbuka dan keputusan akhir hanya akan ditentukan selepas semua keterangan termasuk daripada saksi pakar tambahan dinilai secara menyeluruh. Sehingga kini, segala keterangan dan bukti masih belum membawa kepada satu keputusan yang muktamad. Apapun keadaannya, harapan tetap tertumpu agar keadilan untuk Zara tidak terus tertangguh dan dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya.